Kerana kebanyakan bangunan di sini bercirikan Islam, malah meninggalkan kesan kekuasaan Islam selama 400 tahun di sini, maka ia diabaikan oleh Israel. فمن واجب المسلمين إنه إذا شخص سواء في ماليزيا أو في أي دولة في العالم صاب مكروه، يعني يكون الجميع أن يحس في هذا الشعور، وإن صابوا إحسان أو فرح نشعر بفرحه كذلك الأمر. هكذا يجب أن يكون المسلم في جميع أنحاء العالم. يعني مثلا لا سمح الله نحن نضطهد هنا، من واجبهم أن يشعروا بنا، وهم كذلك إذا اضطهدوا من واجبنا أن نشعر بهم. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Widianti Putri. Oke, untuk video kali ini spesial banget aku buat untuk teman-teman semua yang udah banyak request untuk kita reaction Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Ini kita akan mereaction satu-satu karena terlalu banyak banget video-video yang berkaitan dengan Tuan Haji Zainal ini guys. Jadi buat informasi teman-teman, ini udah dijelaskan, dituliskan di deskripsi di bawah ini. Ialah wartawan dan penulis sastra Malaysia, menerima 7 hadiah kewartawanan dan 46 anugerah sastra, terkenal sebagai wartawan Malaysia yang pertama kali berjaya menyelinap masuk dan merekamkan keadaan umat Islam di negara Palestin melalui sebuah dokumenter majalah 3 pada tahun 2005. Beliau juga turut mengikuti Flotila Sumut Dunia atau Global Sumut Flotilla untuk memecahkan sekatan kemanusiaan Israel terhadap Gaza bersama anaknya yaitu Ilham Fansuri. Jadi malah sama-sama kita dengarkan untuk video kali ini ya guys. Dari Baitul Maqdis, kami nekat menuju ke destinasi yang lebih mencabar, mencari ruang melawat tapak tinggalan utama Empayar Daulah Islamiyah, Empayar Uthmaniyah. Kami sepakat untuk menanggung segala resiko. Perjalanan menuju ke kota Israel, Tel Aviv, mencari warisan Islam di Jaffa City. Ini keadaan dulu ya guys. Bulan rebah di kaki malam dan akhirnya tebing barat pun tertidur. Dalam lingkaran mimpi ngeri 4 dekad bangsa Palestin. Mimpi yang belum pasti di mana penghujungnya. Siang pun bangkit. Destinasi seterusnya Tel Aviv, Israel. Kami ingin menjejak nasib umat Islam yang terperangkap di bawah kuasa Tel Aviv. Setelah 1 jam perjalanan kami daripada Jerusalem ke Tel Aviv, dan apa yang anda dapat saksikan di sebelah kanan saya ini adalah sektor pelancongan. Pelancongan adalah pendapatan kedua terbesar selepas pengeluaran senjata api. Di sepanjang jalan, lautan indah terasa fana, bagaikan menanti hari-hari berakhirnya penderitaan umat Islam di sini. Kami menuju Jaffa City, kota terakhir umat Islam sebelum negara ini diisytiharkan sebagai wilayah Israel 6 dekad lampau. Pelabuhan Jaffa dan Bandar Jaffa ini wujud sejak 1500 tahun sebelum Masihi. Dulu kawasan pelabuhan ini menjadi pintu masuk dari arah laut yang sangat penting kepada pemerintahan Osmaniyah sekitar 1515 hingga 1917. Tapi kini selepas pendudukan Israel pada tahun 1948, kawasan ini hanya menjadi kawasan nelayan kecil. Dan kebanyakan nelayan sini adalah dari golongan Yahudi dan Islam. Lautan ini merakamkan sejarah panjang wilayah ini. Silih berganti hinggalah kini. Ia menjadi kenangan bagi 10 juta rakyat Palestin yang sudah pun terusir.
Jaffa City wujud hampir 3,500 tahun dan kini terdapat dua versi mengenai bagaimana bandar ini mendapat namanya. Ada yang mengatakan dia berpunca daripada perkataan Arab Yafa bermaksud yang tercantik, manakala satu versi lagi mengatakan bandar ini mempunyai nama Yafa iaitu anak pada Nabi Nuh alaihissalam. Kerana kebanyakan bangunan di sini bercirikan Islam, malah meninggalkan kesan kekuasaan Islam selama 400 tahun di sini, maka ia diabaikan oleh Israel. Kali lawar dalamnya. Berkunci dan kini hanya menjadi sarang kelawar. Bangunan ini antara tinggalan Empire Osmania pada 1515 hingga 1917. Pada satu masa ini adalah mercu tanda bagi Jaffa City. Apapun kini kawasan ini terbiar dan seperti mana yang anda lihat bangunan ini keadaannya menjadi uzur dan tidak terpelihara. Dan sesuatu yang menjadikan setelah kita melihat tinggalan Islam tidak lagi dipelihara di sekitar Tel Aviv. Di sini hanya tinggal 3 buah masjid dan Masjid Hamidiyah yang dibina Empire Utsmaniyah 150 tahun lalu kekal menjadi masjid yang masih dibenarkan untuk umat Islam bersolat. Tiap Jumaat, kira-kira 500 jemaah menunaikan solat di sini. Kini dengan dana bantuan dari Jordan, ia sedang diperbaiki. Nah, ini dalam masjidnya, guys. Mimbarnya pun kecil banget. Kini saya berada di Masjid Hamidiyah. Masjid di mana Hamidiyah. satu-satunya masjid yang berada di tengah-tengah bandar Tel Aviv. Ia dibina oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua pada tahun 1850. Masjid agak sunyi, namun kami sempat bertemu saudara Islam yang tegar mempertahankan masjid ini. Seorang imam muda malah turut menjadi buruh membaiki semula masjid ini. طبعا رسالة لكل المسلمين في جميع أنحاء العالم إنه هذه الرسالة اللي هي الإسلام للبشرية جمعاء في جميع أنحاء المعمورة. الله سبحانه وتعالى هو رب واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول واحد لكل البشرية رحمة للعالمين. وواجب المسلمين يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن واجب المسلمين إنه إذا شخص سواء في ماليزيا أو في أي دولة في العالم صاب مكروه يعني يكون الجميع أن يحس في هذا الشعور، وإن صابوا إحسان أو فرح نشعر بفرحه كذلك الأمر. هكذا يجب أن يكون المسلم في جميع أنحاء العالم. يعني مثلا لا سمح الله نحن نضطهد هنا، من واجبهم أن يشعروا بنا، وهم كذلك إذا اضطهدوا من واجبنا أن نشعر بهم، وهذا هو المسلم. Kegembiraan berziarah ke Masjid Hamidiyah tidak berpanjangan. Kami menyusul jalan pantai, menjejak satu lagi masjid tertua di Tel Aviv. Namun nasibnya cukup mendukacitakan. Saya kini berada di Masjid Bahar, di mana ia dibina pada abad ke-17. Apa yang lebih menyedihkan saya, masjid ini digunakan oleh puak Yahudi untuk membuka restoran pub, untuk meminum arak dan sebagainya. Ya Allah, padahal ini masjid kan digunakan Melihat untuk bekas tembakan peluru di dinding gerbang Nabi Daud ini. Dan tembakan ini adalah kesan daripada perang tahun 1948 ketika tentera Zionis menyerang pejuang Jordan dan Palestin yang berkubur di dalam tembok ini. Inilah Wailing Wall atau tembok ratapan, tempat ibadat paling suci bagi masyarakat Yahudi. Satu masa ketika kaum Yahudi dihalau keluar oleh tentera Roman, mereka bersepah di seluruh dunia. Apa yang anda lihat ini adalah Dome of the Rock ataupun disebut Masjid Kubah Batu yang dibina pada tahun 701 oleh Abdul Malik bin Marwan. Pada setiap Jumaat di kawasan Masjid Aqsa ini, masjid ini digunakan oleh kaum wanita untuk bersolat, manakala jemaah lelaki akan bersolat di Masjid As-Sakra di seberang sana. ini khusus untuk jemaah wanita.
Di dalam Masjid Al-Sakra ini, pada selepas waktu sembahyang Jumaat, khutbah-khutbah begini adalah satu perkara biasa. Dan biasanya disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kumpulan pejuang dengan harapan untuk mengingatkan rakyat Palestin mengenai perjuangan untuk mengekal dan memelihara kesucian Masjid Al-Aqsa. Selain di Baitul Maqdis, Saidina Umar Al-Khattab turut mengekalkan semangat perpaduan di antara orang Islam dan Kristian di Baitul Laham yang dikatakan Isa alaihissalam. Apabila tiba di sini, mereka tidak dapat mengenal pasti yang mana satu bayi Isa alaihissalam. Lalu dalam tempoh 1 hingga 2 tahun, mereka telah membunuh kira-kira 75 hingga 90 orang bayi. Dan bayi-bayi itu dikebumikan di sini sebagai bayi-bayi yang tidak berdosa. Jika anda lihat kawasan Al-Qlar ini, ia adalah kubur-kubur lama bayi yang dibunuh oleh tentera King Herod. Dan saya kini berada masih lagi di atas bumbung Masjid Nabi Daud. Dan ini adalah rumah Perdana Menteri Israel yang pertama dibina pada tahun 1948 setelah rejim Tel Aviv berjaya menduduki Baitul Maqdis. Dan dipercayai di rumah inilah Perdana Menteri Israel yang pertama menjalankan kerja-kerja pentadbiran sebuah negara Israel merdeka. Dan di sini mereka mengatur strategi dan akhirnya berjaya menguasai Baitul Maqdis sepenuhnya pada 1967. Pelabuhan Jaffa dan Bandar Jaffa ini wujud sejak 1500 tahun sebelum Masihi. Ini adalah makam Nabi Musa alaihissalam di Hebron, tebing barat Palestin. Makam ini dibina 920 tahun yang lalu oleh arahan Salahuddin Al-Ayyubi. Lagi simbol kekejaman rejim Tel Aviv terhadap penduduk Palestin. Kami kini berada di tembok yang memisahkan perkampungan Abu Dis di West Bank ataupun tebing barat dan As-Sayaf di sebelah Jerusalem. Tembok ini antara sejumlah tembok yang dibina dengan tujuan keselamatan, tetapi sebenarnya di mata dunia dia lihat sebagai satu tembok untuk memisahkan penduduk Palestin dari wilayah ke wilayah. Sebahagian protes dan suara hati rakyat Palestin tertera pada tembok ini. Seperti yang anda lihat, ini adalah Friends Cannot Divide. Satu perasaan orang Palestin yang menganggap bahawa persahabatan mereka dan masyarakat Yahudi di sini tidak boleh dipisahkan oleh tembok ini. Satu lagi gambaran bahawa rakyat Palestin mahukan keamanan. Sejak zaman kepimpinan Yasir Arafat, masyarakat Palestin, PLO pada ketika itu menuntut kawasan Baitul Maqdis Timur ini sebagai sebuah ibu negara Palestin merdeka. Baitul Maqdis Timur pula ini menempatkan kota lama di mana di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa serta kawasan ibadat suci masyarakat Yahudi. Kontroversi inilah yang tidak selesai hingga hari ini. Dan apa yang kita lihat, hingga kini masyarakat Israel meraihkan 40 tahun pendudukan mereka ke atas Baitul Maqdis. Nanti kita coba lihat video yang secara full ya guys, karena video dari yang di-share oleh Abang SB Arya ini video yang udah di cut to cut gitu. Dan nanti coba kita reaction langsung dari channel Tuan Haji Zainalnya untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi informasi tentang Baitul Maqdis, Palestina. Jadi kalau dilihat di video ini ternyata Tuan Haji Zainal ini memang udah lama banget untuk menyuarakan atau bercerita tentang Palestina ya guys. Dari muda banget ternyata beliau udah melakukan perjalanan ke Palestina. Sehingga dari video ini kita bisa mengetahui bagaimana suasana terdahulu pada tahun 2005 di Palestina gitu. Oke, semoga video dokumenter singkat ini bisa memberikan informasi dan juga pengetahuan untuk kita, terutama untuk anak-anak muda yang tidak tahu bagaimana proses dan cerita Palestina dan Israel. Semoga dalam video ini bisa menambah informasi, menambah pengetahuan untuk kita semua ya guys. Oke lah, untuk teman-teman yang mempunyai video-video dokumenter orang Malaysia yang pergi ke Gaza, boleh share aja di email aku di pglcwp@gmail.com atau ke DM Instagram aku di @elsywidiantiputri. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.